Belilah kereta ikut kemampuan, bukan ikut kemampuan apatah lagi kemahuan. Ramai anak muda ingat bila slip gaji lepas syarat bank dan juga bayaran ansuran, nampak macam mampu bayar, mereka terus beli ikut kemampuan mereka. Tapi hakikatnya, mampu beli belum tentu mampu milik. Biasanya kalau kita beli kereta, kita hanya lihat kos beli kereta sahaja tanpa mengambil kira kos yang kedua, iaitu kos beli kereta yang mana kos-kos tersembunyi. Inilah yang akan memerlukan extra money untuk kita bayar. Contohnya servis kereta bayaran, insurans, minyak dan sebagainya. Selagi mana kita masih lagi hidup kais sebulan, makan sebulan, belum masanya lagi untuk kita hidup bermewah-mewahan. Untuk fasa sekarang, tingkatkan kerjaya, naikkan pendapatan, banyakkan tabungan dan juga bina harta sebanyaknya. Bila kita ada pendapatan sendiri, simpanlah at least 10% daripada gaji kita setiap bulan. Jangan tunggu duit lebih baru nak menyimpan. Sebab kalau kita tunggu duit lebih, sampai ke sudah, kita tak akan ada duit lebihan dan simpanan kita tak akan bertambah dari masa ke masa. Sebaliknya, dapat je gaji, simpan dulu baru belanja. Okey? Pesan guru kewangan Wafa iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Waktu muda inilah waktu terbaik untuk kita urus kewangan setiap bulan. Bila mana kita dapat gaji, simpanlah sedikit dalam bentuk emas. Bila mana aset emas kita dah bertambah, kita boleh tukarkan dalam bentuk hartanah. Dengan hartanah inilah kita boleh dapatkan pendapatan pasif setiap bulan melebihi daripada kos sara hidup. Waktu ni, tuan-puan nak hidup bermewah-mewahan ataupun nak beli kereta impian tuan-puan, silakan. Sebab apa? Sebab tuan-puan memang dah mampu untuk milik. Last daripada Wafa, beli kereta di usia muda ni tak salah jika itu ada satu keperluan, tapi belilah kereta di bawah kemampuan. Sebab hidup ni bukan satu perlumbaan. Biarlah kita bina kewangan yang kukuh dulu sebelum kita bina komitmen yang tinggi. Jadi untuk anak muda di luar sana, tak perlu terburu-buru untuk nampak mewah. Tuan-puan banyakkan pembacaan tentang ilmu kewangan supaya tuan-puan tak terjerat dalam neraka kewangan. Wafa sangat sarankan untuk tuan-puan baca buku penulisan Guru Emas Wafa iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Buku beliau yang pertama adalah buku Wang Emas dan tuan-puan akan lebih faham tentang kepentingan simpanan emas sebagai salah satu portfolio kewangan. Dan juga buku Misi Bebas Hutang supaya kita tak terjerat dengan hutang. Buku yang kedua ialah buku Kembara Emas Anak Muda penulisan Tuan Muda Azim Alif yang mana dalam buku ini beliau ceritakan pengalaman beliau sendiri simpan emas sejak usia 18 tahun dan boleh capai financial freedom. So tuan-puan boleh dapatkan buku ini di mana-mana bookstore yang berdekatan dan jangan lupa follow Wafa rapat-rapat untuk belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan.